dengan wak dekat sini, kat Parit KT Wangsa ni. Berhenti sekejap, bawa Wak Maon ni, teman Wak Maon isi minyak dekat Petron Gunung Wang. Gunung gua ni, dia macam gua. Kita naik anak-anak tangga. Okey, alhamdulillah. Ni aku dah sampai dekat Latar Kashmir. Kita boleh ambil gambar dekat atas deck ni. Rafael, ada apa-apa berita dari Radio Boleh? Rafael, masuk Rafael! Okey, ni aku dah nak keluar daripada Latar Kashmir ni. Wak Maon nak makan. Tak tahu nak makan kat mana, kat warung-warung kat depan kampung ni, sini je lah. Aku ni biasalah tak makan. Kalau makan pun makan lauk-lauk tak tahu lah lauk apa yang ada. Kalau tak ada lauk yang aku nak, aku tak makan. Okey, tergerak. Alhamdulillah jumpa pam minyak. Ni kat mana ni nama tempat ni? Kampung Berangan. Kampung Berangan. Punya pam. Dipanggil apa? Pam bang? Dipanggil ni pam ah. Pam pusing. Apa? Pam pusing. Pam pusing. Oh, pam pusing. Minyak pusing. Dah. Oh, okey. Mari mana? Ini dari Johor tapi daripada Perak, Lenggong, Duit, tu lah, laluan Jeli. Umur berapa dah umur? 36, 35. Okey ni. Ada juga singgah kedai-kedai tanya orang kat situ habis tadi. Dah tu boleh sampai sini. Terima kasih. Boleh sampai sini. Tanya-tanya orang, tunjuk. Okey bang. Tanya dia tak, tapi tak tahu habis lagi. Okey kawan-kawan, aku tadi yang paling last pun yang aku isi minyak tu kan, dekat isi minyak apa, minyak pusing tu. Tu dekat mana tu? Dekat Kuala Belah, apa dah nama tempat tu? Isi minyak pusing tu. Lepas tu aku terus menghala ke Kuala Lipis. Pemandangan highway daripada Gua Musang ke Kuala Lipis tu alhamdulillah cantik. Banyaklah nampaknya gunung gua batu kapur kan. Setumpuk sini, setumpuk. Dan sekarang kita orang, aku dengan Wak Maon
berhenti rehat sekejap. Nama tempat ni Taman Rekreasi Sungai Yu. Belum, dia dah nak sampai Kuala Lipis, dalam 70 km lagi lebih kurang kat sini pun ada sungai juga, Taman Rekreasi Sungai Yu ni. Aku tunjukkan sungai ni. Okey, Wak Maon je rehat sekejap. Sungai memang bersih lah, memang nampak bersih. Cumanya dekat sini dia jadi macam tempat rekreasi sini dah, tempatnya tak terjaga lah, dah terbiar. Nampak dia dah tak ada orang yang menguruskan. Okey, aku tunjuk turun ke bawah. Sungai kat situ. Bersih air dia. Cuma tempat dia je tak ada orang yang jaga. Wah, baik lah. Bersih tu air dia. Ni Taman Rekreasi Sungai Yu. Aku berhenti sini plannya nak rehat sekejap je. Sebab daripada Gua Musang nak menghala ke Kuala Lipis tu, aku berhenti kat Taman Rekreasi Sungai Yu ni. Jauh juga nak sampai sini. Okey, naik balik atas. Tak tahu lah malam ni nak bermalam kat mana. Peliknya dekat Latak Orik, ORIK, Kuala Lipis. Okey. Kat sini dia jadi tumpuan, sekarang ni jadi tumpuan hentian pemandu lori lah. Tengok abang-abang lori pergi berehat, mandi kat sungai. Okey, nanti aku apa-apa aku sambung lagi. Okey, aku dengan Wak Maon dah yang berehat dekat Taman Rekreasi Sungai Yu ni. Aku nak teruskan perjalanan ke Latak Orik. Dekat Latak Orik tu dalam Kuala Lipis juga. Di sini Kuala Lipis juga. Aku tengok maps dalam sekitar lebih kurang dalam 60-70 km lah daripada Taman Rekreasi Sungai Yu. Okey, aku dah tak boleh nak rekod pakai action cam sebab memori dah penuh. Aku boleh rekod time berhenti pakai phone je. Okey, nanti kalau apa-apa, kalau aku dah sampai kat sana, keadaan sana pun aku tak tahu macam mana. Sama ada perkampungan orang asli tu macam mana ke, boleh masuk guna motor ke tak boleh ke, aku tak tahu lah. Nanti apa-apa dalam keadaan berhenti barulah aku boleh rekod sebab aku rekod pakai phone. Okey, nanti aku sambung lagi. Okey, aku action cam aku ni aku terpaksa padam lah. Ada video-video yang tak penting ke yang aku rakam. Aku nak rakam footage yang masuk kat sini. Sekarang ni aku on the way pergi ke nama tu Latak Orik. Aku dah setengah jalan dah, lalu jalan yang macam ni. Tadi Wak Maon jalan dulu, aku tak tahu dia hala mana. Ni. Ni sekarang ni kita dekat Felda. Nama Felda ni Felda Kecau. Lalu ada memang tanah merah lah. Tapi aku tak tahu Latak Orik tu sempang yang mana nak kena belok ni, masalahnya ni.
Aku ada letak maps dekat handphone. Aku ada on. Agak-agak je. Tempat ni dekat YouTube pun ada orang masuk, tapi dia tak berapa banyak lah tunjuk jalan, keadaan jalan, data dia. Ni jumpa sempang pula. Kan aku nak keluar pula, kan aku pening kepala pula kan. Dah sini je lah. Betul ke? Ke sebelah kanan? Aku tak tahu ni. Maon pun entah mana ni. Sesat dia dekat dalam Felda ni. Tak jumpa. Sekejap, tengok kompas. Sini kompas. Kompas lain lembab lah. Pakai kompas manual ni. Sesat dah dalam ni. Aduh. Okey, utara sana. Utara sana. Jadi dia macam ni. Tarik sebelah sana. Betul tak? Sini. Utara. Maknanya kedudukan aku tarik sebelah situ. Kat bukit tu. Tapi macam mana nak ke situ? Okey, sekejap. Turun. Okey, tak apa, jom. Okey. Dia kat balik bukit kot. Tanah yang tak rata susah nak gerak.
balik bukit kot aku rasa. Dalam Google Maps dia tak dapat nak detect latak tu jalan dia, sebab van yang bawa kamera Google tu dia tak dapat sampai dekat betul-betul yang dekat jeram latak orik tu. Kat balik bukit ni ke? Sebab tadi latak orik kat sini kan, tapi laluannya pusing balik ke bawah. Terus lagi kot. Sekejap. Tak ada berau. Nasib baik lah tak hujan weh. Aku rasa dah beberapa hari tak hujan dah. Alhamdulillah. Aku pun tak tahu mana jalan yang utama ni. Sini ada jalan utama, ingat-ingat. Tu Amaon kat bukit sana tu. Betul lah. Maps tu dia di sebalik bukit tadi. Aku tadi kat bawah. Macam mana nak pergi laluan dia tu? Sini kot. Ke sana. Jalan yang itu. Sekejap. Call dia. Tanah terbenam pula. Okey, nanti apa-apa aku sambung lagi. Okey, Wak Maon dia dah jumpa sempang ke latar tu. Nasib baik yang aku sesat masa laluan ke bawah tu. Aku berhenti tengok kompas. Kalau tak aku turun mana ke mana. Tengok kompas dengan map. Tengok latarnya tadi tu dah terlepas. Dia di balik, di sebalik bukit satu lagi tu. Okey. Alhamdulillah. Nak masuk sesat ni. Ini untung dia punya sawit masih rendah-rendah. Nampak Wak Maon dari jauh kan. Kat bukit, antara bukit. Kalau sawit ni dah tinggi mah mau sesat dah tak lain pun tak ada katnya. Kalau ni pokok rendah ada lain. Kalau pokok sawit dah tinggi dah tertutup semua, lain tak ada kan. Okey.
Pasal dia tengok di sistem pagar tu gajah sebab tu jangan minta pagar. 6 petang kita cuba pagi. 6 petang kita cuba pagi. 6.30. Ni korang kena berhati-hati lah. Ada pagar elektrik ni. Jangan korang sentuh. Pagar ni untuk elak gajah lah, daripada masuk kawasan tanaman kan. Jap Wak. Nak buat jap Wak. Sangkut je. Bawah. Yang ni? Bawah. Bawah. Kau masuk ke dalam. Tak ya. Tak ada kuat. Tadi dah apa tak kuat. Ya. Okey. Baik-baik ada elektrik. Okey. Aku tadi tersesat bukit yang tu. Aku dah sampai bawah sana tau. Kata aku buka kompas. Latar belah sana. Arah belah sana. Ni maknanya aku dah terlepas ni. Tadi aku tadi pergi bukit yang tu. Ha. Tadi tu tak ada jalan. Aku try bukit yang ni. Tengok location ni kat sini. Aku patah balik, aku ikut yang jalan tadi tu masuk sini. Betul lah. Sampai sini 300 meter. Dalam ni. Aku tak tahu kena hiking tu atau mana. Okey, jom. Aku dah standby lah kompas ni. Tempat tadi pun alhamdulillah sebaik aku check. Okey. Alhamdulillah. Laluan masuk ke latar Horik agak mencabar Tuh, mantap lah, baik lah. Ini yang kita mahukan, rekod-rekod macam ni kan. Sebaik aku padam yang rekod-rekod yang agak-agak panjang yang tak pakai kan. Tapi tu lah sayang. Lain kali aku beli tambahan memori card lagi lah. Oh, ni bukit turun tau. Kalau dalam footage tak berapa nampak lah dia dalam keadaan menurun. Tapi ni menurun. Aku sambil tekan brake ni. Op. Bang, tengok. Satu lah. Dua. Dari mana? Dari Johor. Okey. Kita hari ni hari yang ke-4. Hari ke-3 ke 4 gitu lah. Oh, nak buat ni lah. Ni TikTok ke? Tak ada saja rakam. Assalamualaikum. Johor mana? Johor, saya Pasir Gudang. Kawan tu Muar. Semua. Mana tahu sampai sini ada benda ni? Kita rajin masuk bersih-bersih kampung. Tak tahu pun. Tanya orang kamu lah. Kita ada tengok video lah. Eloklah nanti join makan sekali, join minum sekali. Ya, InsyaAllah. Saya masak yang kara ni. Bukan kari ni orang ah. Tengok dalam map. Dekat dah. Dia masuk tadi. Bukan. Tahu lobok sini. Tahu. Saja je. Ini lagi.
Tapi dia tak tahu jalan. Rendah je lah. Sesat juga. Saya sesat bukit yang pertama tadi. Turun ke bawah. Buka kompas. Latar Orik dah sebelah bukit sana. Minum. Kejap. Latar Orik. Ni nama dia apa? Ini apa dah? Apa nama tu? Oh ni memang travel aja pusing ni. Pusing. Senanjung lah. Kelantan. 4 hari ke gitu lah. Daripada Perak, Kelantan. Lepas tu ni masuk ke Pahang. Balik Di besok. tempat ni tak ada orang. Ha. Ni kebetulan kita kat sini. Terpelik dia ada kereta. Ada orang. Kalau kita orang tak ada kau tak payah duduk sini lah. Tak balik lah. Dia memang selalu pagar karim ni. Kita pasang balik lah. Konam dah aktif ni. Ayolah. Kita pegang yang kuning tu je. Hari pertama ni dekat Lenggong pun dalam hutan juga. Tak ada orang. Tak ada. Kita lebih suka macam yalah tempat-tempat yang ramai macam ni lah. Bukan yang tempat campsite berbayar. Buat konten lah. Tak ada sangat pun. Dulu ada lah, sekarang dah tak ada. Bukan aktif pun sebab kerja kan. Kita pun jarang 3 bulan sekali tu. Cuti. Okey, silakan. Okey. Cari tempat mancing Mancing. Dapat ada ikan? Belum lagi. Baru sampai. Berapa hari ni? Hari je besok balik. Besok balik. Okey, sama lah. Cantik ada teman sini insya-Allah. Bawa cantik dah tempat dia. Mantap. Kat bawah tak boleh camping kan? Takkan nak camping kau. Tengok rendah sangat kat bawah. Dia pakai cam aja blue. Alah kemah kecil je. Siapa sini pun boleh tengok macam mana. Boleh. Seronok tu. Bawa ni ada lampu sini. Ya, tengok jap. Baik apa? Mantap ah dalam siut. Ini tempat ikan kelah. Kelah. Best lah kawan-kawannya pakcik-pakcik macam ni. Kau nak kat mana? Sini, sana. Boleh tak sini? Malam. Okey, nanti aku sambung lagi. Tadi Jangan siap-siap nanti solat sama-sama. InsyaAllah. Okey, nanti kita solat sama. Okey, kita baru sampai dekat Latar Orik ORIK. Air jernih. Orang Jawa Johor. Padan ngentrer situ. Iso ngomong Jawa citik-citik wae. Memang rare. Ni kalau kepada air dalam juga ni biasan. Ni kalau air ni. Ya tinggi. Bekas pasir. Ha. Okey, aku nak buka kemah. Nanti aku sambung lagi. Okey, alhamdulillah aku dengan Wan Mak On dah siap pasang kemah. Sekarang ni kita dengan kawan-kawan baru kat sini nak solat berjemaah. Aku nak pergi ambil wuduk dulu. Okey, nanti aku sambung.
Okey, aku dah warm up on ambil uduk dekat sungai ni. Semayang dengan jemaah dengan diorang. Pakcik-pakcik, abang-abang dari Kelang. Diorang geng kawasan Kelang. Okey. Pergi solat dengan diorang. Healing kat penyak kan. Wah. Kalau itu kat pakcik sekali. Tak apa. Kalau nak saya ingat ni kali hidup boleh datang lagi sebab cantik. Gila. Ni wifi masuk sini. Aku kat tepi ni. Ni air dalam ni nampak tu bekas sampai atas lah. Air kepala air. Allahu Akbar. Jom. Kalau dalam kan pelayan itu. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada badan sendiri. Manakala makruh pada tempat apabila saya dan tuan-tuan mendirikan sembahyang dalam rumah-rumah ibadat orang kafir. Toko, gereja, bangunan syik Bengali tu makruh. Apatah lagi di dalamnya ada patung, ada salib, ya, ada berhala. Makruh. Yang kedua, saya dan tuan-tuan bersolat di tempat penyembelihan. Makruh. Yang ketiga, saya dan tuan-tuan solat dalam bilik mandi yang bersih. Bilik mandi semua pasang tile bersih. Oh, saya tengok dalam tu. Sampai sehingga orang cakap ni tidur pun boleh. Dalam ni tidur pun boleh. Memang bersih, memang nampak tak ada najis, tak apa, memang bersih. Siap dengan wangi-wangian. Tapi makruh tuan-tuan yang mulia. Sebab kedua-dua tempat ini ada tempat markas syaitan. Markas syaitan. Tempat bilik mandi, pembuangan sampah, tempat penyembelihan, rumah ibadat orang-orang kafir. Dan sembahyang, saya sembahyang depan macam depan ada orang. Ni macam ni. Makruh. Hidup. Syabas pun boleh, cium pun boleh, peluk pun boleh. Terima kasih, Masya Allah. Cukup. Ha? Jangan kurang, bagi cukup. Bagi cukup. Bagi cukup. Kalau lepas bersenggama ke, tahu mengucapkan terima kasih bro. Masya Allah. Lagi bagus tuan-tuan yang lagi bagus. Sebab itu adalah sedekah, sama-sama sedekah. Iaitu lelaki pun memerlukan wanita, wanita pun memerlukan lelaki. Sebab tadi malam saya bagi tahu apa di antara maksud tuan-tuan ni kahwin, niatnya apa? Nah, lambat ona, lama cepat sikit. Cengkeh hadir. Aduh. Tukang nembak ni. Dia kena matikan ni baru nampak nanti nampak. Okey kawan-kawan, aku nak dengan kawan-kawan yang baru ni, aku nak join diorang punya aktiviti. Okey. Apa sekali kena ke? Ataupun lorong-lorong? Atau sampai? Apa kena? Kenapa? Wow.
Tolak. Ngarep tolak. Iya. Ini masuk. Allah. It's time naik-naik buat aktiviti macam ni. Up. Ini. Kalau kayu kan. Tadi ikut mana je? La ilaha iya. Kayu. Sini. Kita nak ke sana kan? Tak. Oh, seberang sini je. Kayu. Mana tadi? Okey. Apa dalam? Handphone dalam lagi. Nak seberang je kan. Kita nakkan seberang. Kenapa tak naik? Bantu tolak. Oh, ya, tolak. Tolak, beb, tolak. Tolak ni. Alhamdulillah aku dah settle aktiviti malam. So lepak-lepak dengan diorang. Ni aku nak pergi mandi jap. Dekat sungai tu. Okey, jom. Okey, alhamdulillah. Tadi aku mandi tu aku tak dapat nak buat video sebab gelap dekat sungai tu. InsyaAllah esok pagi aku tunjukkanlah sungainya. Lepas mandi tadi aktiviti makan dengan kawan-kawan baru tu. Dijemput makan. Aku makan lepak-lepak dengan dia orang. Lepas tu tak ada buat apa, aku masuk kemah lah. Aku nak baring-baring, tidur. Okey, apa-apa aktiviti sungai lah esok, sambung esok. Sebab dah malam tadi aku nak rekod memang tak nampak. Okey, sambung esok pagi. Selamat pagi kawan. Sekarang pukul 6.10 pagi. Aku dengan Wan Maon dah bangun. Kita orang nak sembahyang berjemaah bersama-sama dengan kawan kat sini. Nak ambil uduk, ambil sungai je. Okey, keadaan masih gelap lagi. Kalau aku rakam pun tak nampak ni. Turun sungai ambil uduk ni. Okey, nanti apa-apa aku sambung rakam lah ni. Kalau aku rakam kat sini tak nampak lah.
Waalaikumsalam warahmatullahi وعلى آله وصحبه الحمد لله الشكر kepada Allah SWT kerana kita sudah diberi peluang untuk hidup sekali lagi setelah dan sementara, dan alhamdulillah kita dapat solat sunat subuh dan solat subuh berjemaah. Mudah-mudahan ibadah solat kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Kita tak tahu nasib kita kalau kita dilahirkan bukan daripada orang Islam. Adakah kita ni boleh diberi hidayah oleh Allah untuk menganut agama ini Allah yang kena salah lagi. Ikan nama ni baju ni. Ini apa ya ini? Mam telefon nak ikan apa tu? Sang apa? Banyak duri. Akan kalau trouble. Ini kalau kecil cantik masuk akuarium. Ikan tikang ni, bukan ikan tikang. Ikan ni mahal. Ikan batin mahal. Ali orang mana makan ikan sungai ya? Kebanyakan dalam paling sedap. Itu yang cakap orang kampung makan ikan harga 200 selamba. Dia akan dipenjara dalam satu sel tu dan merasa satu orang. Dia tak boleh mengadu, tak boleh cakap itu badan terabur tertinggi dan dimaksudkan semua. Okey, alhamdulillah kawan-kawan. Tadi selepas aktiviti solat berjemaah, sarapan pagi dengan kawan-kawan tu, ni sekarang ni aku nak masuk sungai. Baru nampak rekod video dah siang kan. Okey, jom aku tunjuk. Ni laluan turun ke sungai. Aku nak mandi je sungai ni. Tengok kawan-kawan kita. Dia pun nak turun mandi. Ni sungainya. Alhamdulillah sungainya cantik. Kat sana kawan kita seorang dia sedang memancing. Okey, dia ada kat sini dia ada sampan. Dia patah lah, gitu lah. Lepas tu kita punya sambungan ni. Sambungan dia pernah makan tulang jebok. Sejuk. Itu pun okey tu. Dia mana mantap tu. Ya.
Tak ada. Dia mati tu. Kompol kayu mati. Ini kalau tak naik akuarium, kalau yang kayu mati ni dia memang dah tak timbul dah, tenggelam. Biasa ni, yang tengok gantung. Okey, alhamdulillah kawan-kawan. Sekarang dah pukul 10 pagi. Aku masih dekat hutan dekat Kuala Lipis ni. Aku nak mula kemas barang lah. Sebab perjalanan aku balik ke Pasir Gudang memang agak jauh. Jadi aku kemas barang, insya-Allah. Lepas kemas, aku akan mandi lagi. Lepas tu aku akan gerak. Sebab kemungkinan perjalanan aku balik Pasir Gudang akan makan masa mungkin 6, 7, 8 jam. Lebih kurang macam tu lah. Okey, nanti aku sambung lagi. Aku nak kemas barang dulu. Dia tahu haba panas tuang-tuang tu dekat mana. Dia tahu mana halus. Ada. Motor kau ada tempat cas. Tak ada, tak buat pun. Ada. Boleh kau nak buat. Pasang. Boleh dibuat tau. Okey, alhamdulillah aku dengan Wan Maon dah siap kemas barang, kemah semua. Dah siap set up dekat motor. Sekarang ni aku nak turun mandi. Turun mandi sungai bawah tu. Okey, jom. Mandi sungai untuk kali terakhir sebelum balik. Kemas. Nak kawan-kawan mandi. Ada dapat kayu ni. Yang ni tukang buat perhiasan kayu. Tenaga yang banyak, jadi harganya tak pengurangan. Mungkin jadi. Dia biasa kan duduk keluar. Dia turun ke atas. Semua tempat terendah. Grade A, grade B pun kita tak rasa. Tak rasa grade A yang tak dapat lah. Grade C lah banyak yang C dengan B. Dah, boleh buat lah. Betul. Memang lain lah. Tekstur dia pun lain. Kalau yang betul-betul kadang-kadang yang senang rasa baik dia tu. Siau. Makan sampai dah makan. Dah sampai makan. Murah pun. Okey, alhamdulillah aku dah settle mandi. Aku lepas ni terus gerak kawan-kawan yang lain tu dia masih tengah mandi. Dia pun nak gerak hari ni tapi dia orang gerak lambat sikit. Okey kawan-kawan. InsyaAllah aku tak tahu lagi bila akan ride camp lagi. Tak tahu lagi nak ke mana. Apa-apa nanti korang tunggulah untuk cerita yang akan datang. Aku pun tak tahu bila. Okey kawan-kawan, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey kawan-kawan, aku dah settle setup dengan Wan Maon dah settle kemas barang, dah set up atas motor. Kita nak buat salam perpisahan dengan kawan-kawan yang ada kat sini. Okey, jom. Kita jumpa sahabat-sahabat dari Selangor, tapi jumpa dekat Kuala Lipis ni. Jumpa pun dalam hutan ni. Jumpa dalam hutan. Tak ada yang buat jadual kemudian Allah memandang kumpul. Ya. Okey, yuk. Okey. Okey. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Selamat. Baik-baik jalannya. InsyaAllah. Selamat. Mudah-mudahan. Yuk. Okay, bye. Okay.
Ini Haji Awaluddin. Haji Awaluddin. Baca doa. Matuk. Ini Enal. Yuk. Enal Awaluddin. Okey, jumpa lagi. Okey. Ustaz Adli. Ustaz Fadli. Ustaz Fadli. Depan muslimah orang-orang asli. Tak nampak tu. Okey kawan-kawan, jumpa lagi. Okey. Kawan-kawan, jumpa lagi. Okey. Okey. Sana pergi insya-Allah. Okey. Lalu Ustaz Fadli. Ada.